Acik, kalau ruang rumah Acik tak berapa nak besar, Acik nak benda yang simple. Acik nak set yang simple, nak letak dekat ruang yang tak berapa nak besar. Santai, depan TV kita letak debet macam ni, nampak? Saiz king 3x6. Ada juga saiz queen, tapi yang ini saiz king 3x6, saiz katil bujang. Kalau Acik rasa nak tukar kepada tilam bujang, Acik letak je. So ini colour merah. Acik rasa kalau colour merah macam ni sesuai dengan dinding warna apa. Tapi kalau Acik rasa nak tukar warna lain pun boleh. Sebab kita ada macam-macam warna. Kita boleh custom juga. Nak kain apa, nak material apa pun boleh. Sebab Oxygen pakai custom daripada tahun 2020 sampai sekarang. Masuk pula tengok pada finishing yang ini. Tengok pada urat pula. Tengok pada ukiran dia, nampak hasil tangan tukang kita. Halus je ni. Detail Acik nampak. Dia punya lining dia nampak. Nak jaga pun senang, ambil. Dengan nak ambil tisu basah ke, nak pakai kain basah, Acik lap Acik macam tu. Dah settle lah Acik tak payah nak pening-pening kepala untuk bersihkan, nak jagakan dia. Memang tak payah nak pening sangat. So Acik, kalau ini bentuk minimalis. Ada juga yang bentuk kerawang. Ada juga yang bentuk macam-macam bentuk lah. Yang penting pilihan di tangan Acik. Tak je gudang Oxygen, ada banyak lagi type-type ataupun debetnya macam ni. Ada juga laci kat bawah ni. Acik nak tengok. Oh, nak simpan duit raya, nak simpan geran tanah pun boleh. Ada barang kita kasih sol, tak je gudang Oxygen. Oh ye, banyak lagi Acik kat teman.